Okey, jom kita jawab persoalan daripada Nurul. Abang Yus, buat apa sampai boleh turun 5 kg lebih? Kejap, bagi Abang Yus fikir dulu. Abang Yus buat apa Abang Yus tak ada buat apa pun. Abang Yus cuma ubah sedikit daripada kebiasaan ataupun lifestyle Abang Yus. Okey. Yang pertama, apa yang Abang Yus ubah, Abang Yus cuba cukupkan pengambilan air Abang Yus setiap hari. Iaitu setiap 25 kilo berat badan Abang Yus cukupkan 1 liter air. So, Abang Yus berat bermula dengan 100 kilo. So, Abang Yus kena cukupkan sekurang-kurangnya 4 liter air setiap hari. Yang kedua, okey Abang Is cuba untuk elakkan makan malam. Okey, Abang Is cuba elakkan makan lewat malam, okey. Sebab sebelum ni Abang Is ada kebiasaan makan lewat malam. 10, 11, 12, 1, 2 pagi pun masih makan lagi. Alright, so itu Abang Is cuba hilangkan daripada lifestyle Abang Yus. Cuba, bukan perfect cuba. Yang ketiga, alright, Abang Yus cuba untuk kurangkan pengambilan gula. Bukan tak ambil gula langsung, tapi kurangkan. Contoh, pergi makan kat luar, Abang Yus cuba tak ambil air manis. So, Abang Yus ambil air kosong. Macam tu. Yang keempat, Abang Yus cuba untuk kurangkan ataupun cuba untuk tak stres. Kan? Sebab dalam proses nak turun berat badan ni, bila kita stres, berat badan kita akan jadi stuck, susah nak turun. Sebab hormon stres kita meningkat. Itu je yang Abang Yus buat dalam masa seminggu ni dan Alhamdulillah dapat hasil yang luar biasa. So nanti kita tengok result untuk minggu kedua pula. Boleh ke boleh? So jangan lupa follow terus rapat-rapat journey Abang Yus. Dan pada siapa yang nak sama-sama dapat hasil yang luar biasa, jom join Abang Yus.